Weh. Hmm? Oh, sekarang ni tengah trend pasal nisfu Sya'ban. Dia hantar sikit apa itu nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban tu maksudnya, nisfu tu maksudnya pertengahan. Aduh, mu nak order. Tak apalah, duit tak ada. Nisfu tu maksudnya pertengahan. Sya'ban tu bulan Sya'ban lah. Nisfu Sya'ban ni maksudnya pertengahan bulan Sya'ban. Yang mana dalam pertengahan bulan Sya'ban ni Allah bagi special untuk hamba-hamba dia. Sebab apa? Dia orang kata warm up sebelum masuk bulan Ramadan ni. Kita nak banyak amalan ni. So Sya'ban tu lah yang akan jadi warm up untuk kita. Nisfu Sya'ban tu Allah akan turunkan segala pengampunan untuk kita. Nak kata bos turun padang lah gitu. So dia ada amalan-amalan yang kita boleh buat insya-Allah dalam nisfu Sya'ban ni lah. Dia ada amalan-amalan dia. Itulah. Make sense. Ada sikit. Oh, tahu. Samalan tadi tak? Oh, tadi ada tema ni kesalahan tu. Okey, amalan dia ni, amalan nisfu Sya'ban ni, dia bukan dia ada amalan yang khusus pun. Tapi nak kata dalam hadis, Rasulullah menyebutkan daripada Muaz bin Jabal, Rasulullah SAW sabda, Allah akan turun melihat hambanya. Melihat hambanya ni maksudnya pandang hambanya, siapa yang nak minta keampunan. Malam tu lah yang akan diberikan keampunan. Kecuali kepada dua golongan. Ini kita kena jaga-jaga. Yang pertama orang yang syirik, yang kedua orang yang bermusuhan, yang tak menjaga hubungan dengan Allah, yang tak menjaga hubungan dengan manusia. Dua ni kita kena jaga-jaga. Tapi kalau dua ni kita tak tergolong, insya-Allah kita akan dapat pengampunan. Antara amalan yang kita boleh buat apa dia? Puasa. Puasa hari ni siapa yang puasa tu dia dalam puasa. Lepas tu yang kedua, apa kita boleh minta ampunan ke Allah, kita boleh solat taubat, sunat taubat. Sebab malam ni memang Allah akan pandang kita. So memang akan kita boleh banyak amalan pada malam ni. Malam ni lah 13 bulan 2 lah. 13 bulan 2. Tu 15 jatuh 15 Sya'ban lah malam ni. 10 Sya'ban. InsyaAllah lah boleh banyak amalan ikut pada apa yang kita mampu lah. Itu lah. Okey, maknanya kita dah boleh start buat amalan ni. Dah boleh start buat amalan dah. Maghrib sekali start. Waktu maghrib, mana-mana tempat kita duduk, waktu maghrib masuk, dah boleh start buat amalan banyak amalan. Kalau sebelum ni kita tak buat amalan, kita jadi malas. Kali ni kita buat amalan banyak sikit. Sebab apa? Sebab malam ni datang sekali lah. Lepas tu nak tunggu tahun depan pula, baru nak main balik. Betul tak? Itulah dia. Kita boleh share sikit-sikit pun. Sebab tu lah kena banyak amalan tu. Aku ada kerja sikit nak kena tanya. Tak apa lah. Aku pun rasa macam dah cukup kot yang tu. Dah penerangan pun hang faham lah. Faham. Okay, tak apa, nanti insyaAllah jumpa lagi lah.